وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعذاب والضرائب يا كريم دعواهم فيها سبحان الله وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله منكم منا ومنكم تقبل يا Jadi dengan itu tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kita memohon Tuan Rumah untuk memberi sedikit ucapan. Penutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan minta maaf lah laga. Juga banyak umur kita kan. Banyak umur insyaAllah ya. Punca apa baju ni? Agak sampai lah umur masing-masing dengan syarat amanah. Amin. Kena balik kan ni? Ada kawan. Jemaah sama-sama. Awak jemaah sama-sama ada kawan. Sama-sama jom. Itulah dia tuan-tuan puan, ada suami mesti ada isteri. Jadi kita perlulah ucapan daripada isteri je insya-Allah. Kena juga. Hari ni hari raya, selamat hari raya. Mama minta alhamdulillah banyak-banyak semua pada dah tahu tentang keadaan TSI ke kan. Ni dah ramai kadang kita tak lepas pandang kan. Tak ada layanan kadang lebih hati. Itulah. Tapi mama sukalah, sangat bahagia lah sangat dalam keadaan itu semua sihat bersatu hati lah bila buat apa-apa kan. Kolok sangat rasa tak ada rasa nilai lah daripada tu kan. Tapi semua doakanlah semuanya bahagia selamat sekalian. Apa-apa kata setiap benda-benda yang dunia ni memang ada ujian lah, apa benda nak hadapi lah sedang nipu orang nak uji kita kan. Apa-apa pun tak apa, kita hadapi lah, tenang je tak apa, itu hak dia kan. Apa ada lain tu lah dia tak ada apa. Lagu mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tak adalah ucapan lagi, kita beraya insyaAllah. Kita bergambar. Bergambar. Baju hijau dulu. Baju hijau. Baju hijau.